Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang jenis-jenis tanda pengeluaran. Dan sebelum itu, mungkin para penonton ataupun orang yang tengok video ni lah akan tanya, kenapa Yusuf pakai baju macam cikgu? Itu kerana sebab Yusuf nak buat lawak dan Yusuf bukan pakai baju. Dan sekarang ni kita nak mula sebab kita dah distracted. Mesti tahu distracted dalam bahasa Melayu. Contohnya, maksud faktor pengeluaran ialah sumber yang diperlukan. Itu adalah maksud utama faktor pengeluaran. Dan dia ada 4 jenis, iaitu tanah, modal, buruh dengan usahawan. Tanah ni dia adalah sumber alam semula jari yang terhad. Terhad tu maksudnya limited. Kalau sumber alam semula jadi semakin terhad, kos akan meningkat, dia akan jadi semakin mahal. Contohnya minyak kereta. Sebab sekarang kan minyak kereta semakin mahal dan sebab sumber tu semakin terhad. Jadi itulah kos semakin meningkat dan semakin mahal. Dan dia ada tanah yang ada mobility dan tanah yang tiada ada mobility. Tanah yang ada mobility dia ada macam pelbagai tujuan untuk buat dalam tanah tu. Contohnya nak buat rumah ke, nak buat pertanian ke. Tanah yang tidak ada mobility tu tak boleh buat apa-apa pun. Ikut je arahan. Sekarang ni kita akan pergi ke modal. Modal ni adalah alat ciptaan manusia. Contohnya seperti kilang, bangunan, alat ciptaan manusia yang fungsional, ataupun mesin membuatkan bangunan. Kamera tu gerak sebab Yusuf rasa gerakkan tangan je, sebab Yusuf nak gerakkan tangan supaya para penonton lebih dihiburkan. Modal ni ada 2 jenis. Modal yang mempunyai mobility geografi dan modal yang tidak mempunyai mobility geografi. Antara modal yang mempunyai mobility geografi ialah mesin atau peralatan ataupun alat ciptaan manusia yang boleh bergerak. Sebab mobility itu maksudnya dia macam ada banyak pelbagai cara untuk menggunakan. Contohnya macam mobile phone ni. Kenapa dipanggil mobile phone? Kerana dia ada banyak cara untuk menggunakan. Contohnya buat video, call orang, WhatsApp orang, macam tu lah. Dan yang modal yang tidak mempunyai mobility ialah bangunan dengan kilang dengan apa-apa yang tidak boleh gerak. Itu saja untuk modal. Sekarang ni kita akan masuk ke buruh. Buruh ni dia adalah sumber tenaga manusia. Kalau nak senang, buruh tu manusia. Itu je. Dan dia ada 2 jenis, buruh yang mahir dan buruh yang tidak mahir. Buruh yang mahir ni adalah buruh yang orang yang berpendidikan tinggi dan ada kemahiran. Jadi orang yang ada profession yang tinggi ataupun profession susah sikit macam accountant, doktor, lagi peguam. Itulah. Dan buruh yang tidak mahir ni orang yang kurang berpendidikan dan orang yang tak ada kemahiran. Dan akhir sekali ialah usahawan. Usahawan ni unik sikit sebab dia menggabungkan dan dia menggunakan ciri-ciri faktor pengeluaran ni untuk mencapai sesuatu matlamat. Dan dia nak memaksimumkan untung dan pengeluaran dan meminimumkan kos. Ingat tu. Dan dia ada ciri-cirinya. Antara ciri-cirinya ialah usahawan ni rajin, ada sentiasa tidak berputus asa, gigih dan berani mengambil risiko dan banyak lagi. Ataupun usahawan ni ciri-cirinya ialah manusia yang terbaik. Dan itu sahaja yang Yusuf nak ajar. Sekian, terima kasih. Yusuf dah buat video ni banyak kali. Bukan buat video banyak kali, tapi macam Yusuf rekod video ni banyak kali lah. Sebab Yusuf nak buat video ni sampai jadi. Okay? Sekian, terima kasih.